cerita apa ini? Kita cerita waktu nak cerita sikit lah. Macam mana kita nak khusyuk dalam solat, dalam sembahyang. Nak cuba dulu belajar macam mana kita nak khusyuk dalam sembahyang. Sebab bila kita sembahyang ni, kita ada rasa was-was kan. Rasa was-was, macam-macam lah. Kadang ni apa, hal-hal yang sepatut sampai kan, datang kan, daripada mana dia sampai tu. Sibut tengah Allahu Akbar, dah tahu, ingat macam-macam lah kita ingat. Bonus tu kita tak fikir, ingat kita tayar pancit lah, ingat entah tak tahulah apa yang kita ingat kan. Jadi macam mana kita nak khusyuk dalam sembahyang kalau semua dunia kita ingat? Sebab yang mengingatkan